So aku dah makan dah keempat dia, bagi aku okey lah, sedap. Kalau kau nak beli, kau belilah top 2 ni, memang sangat sedap lah. Dukung yeah, jangan berhenti, jangan membuka channel, terus penuhi bulan. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bayarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan mochi. Watashi mochi. So aku nak makan mochi lah. Mochi daripada Indonesia. Sebelum ni aku pernah juga buat konten, iaitu konten Nagasaki. Kau boleh tengok lah video yang lama aku kat sini. So hari ni aku nak buat benda lain pula, iaitu mochi. Daripada syarikat yang sama, iaitu daripada Indonesia. So dekat sini kita ada mochi yang mempunyai 4 flavor. Yang pertama kita ada strawberry, coklat, blueberry and mangga. So harga dia sangat murah lah. Aku beli dekat Beg Kuning TikTok. Harga dia tak bawa tak lebih daripada RM1.50. So kalau korang nak beli, kenalah tekan Beg Kuning. So tak apa, kita nak bawa masa lagi. Jom kita try makan produk mochi ni. Kita mulakan daripada strawberry. So jom kita review. Wangi, bau dia wangi. So jom kita try makan. Tengok, ni dia mochi dia. Tengok, besar jugalah. So jom kita try makan mochi ni macam mana, sedap ke tak. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Makan sedap. Tekstur mochi ni memang kenyal-kenyal, and yang dia punya flavor ni sangat sedap. Walaupun kenyal, kita makan memang sangat sedap lah. So kita try pula yang kedua, iaitu pizza coklat. Ni dia pizza coklat. Macam biasa bawa coklat. So jom kita try makan. Bismillah. Coklat dia sedap, tapi dia punya inti dia agak macam keras sikit lah. Dia tak cair macam tadi. Tengok ni lah, kan? So jom makan. Sedap guys. So jom try yang ni pula, biasa blueberry. Bau macam tak ada bau sangat. Dia tak macam strawberry. Strawberry tak ada bau, dia manis. Okay, ni kita makan yang blueberry pula. So jom makan. Sama gak? Dia punya inti tak cair, dia keras. And tak rasa flavor sangat, maksudnya dia rasa mana gitu je, tak ada rasa blueberry tu. And last, kita try ni pula. Kita makan mochi perisa mangga. So ni dia. Let's go. Kita makan mochi dia. Bismillah. Dia rasa mangga, tapi dia punya water flavor dia tak ada. Dia macam rasa bati dengan mochi ni. Tapi yang ni sedap. So aku dah makan dah ke-4 flavor mochi ni. Yang mana flavor mochi yang paling aku suka, semestinya lah strawberry ni. Sebab lepas tu bau dia wangi, lepas tu dia punya jam dia cair, and kalau makan memang sangat sedap lah. Yang kedua aku rasa yang ni,
Yang ni okey lah, cuma kekurangan ni tu lah jam dia tu kata flavor dia tak berapa cair sangat. Lepas tu macam keras sikit lah dia punya tekstur mochi dia. Lepas tu yang nombor 3 aku rasa ni lah, coklat boleh lah, coklat sedap. Tapi dia macam keras sikit lah dia punya inti dia. So yang last ni flavor blueberry. Kenapa flavor blueberry ni last sekali? Sebab dia bau macam tak ada bau blueberry. Lepas tu dia punya inti pun kalau kau makan dia rasa manis je, tak tahu rasa macam tak ada rasa blueberry. So gitulah, aku rasa ni yang paling last untuk mochi. So aku dah makan dah keempat dia, bagi aku okey lah, sedap. Memang boleh makan. And kalau kau nak beli, kau belilah top 2 ni, memang sangat sedap lah. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain kalau boleh. Biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau